Alright, video hari ni adalah untuk para geng plastik hitam di luar sana dan juga wanita-wanita uzur yang plan untuk makan secara terbuka di bulan Ramadan ni, okey? Pertama sekali berkaitan dengan geng plastik hitam. Seperti kita tahulah, geng plastik hitam orang-orang yang tak berpuasa, cukup sifat, sihat apa semua tapi tak nak puasa sebab apa? Tak tahulah, mungkin hati kotor ataupun mungkin memang dia rasa memang dia uzur, dia tak larat nak berpuasa. So geng plastik hitam ni memang aurat kita tahu kalau dia makan di tempat awam secara terbuka ketika bulan Ramadan dan dia diwajibkan berpuasa, maka dia telah membuat satu kesalahan yang boleh dihukum di bawah Seksyen 20 Enactment Jenayah Syariah Selangor yang membawa peruntukan. Sekiranya dapati bersalah, orang ini boleh didenda sebanyak RM1,000 ataupun boleh dikenakan penjara selama 6 bulan, okey? Tapi geng plastik hitam dia tahu isu dia tak menarik sebab pun ramai orang buat video pasal ni dan aku rasa memang aurat memang benda satu kesalahan yang memang jelas lah. Untuk wanita-wanita yang uzur yang plan nak makan secara terbuka di tempat awam ketika bulan puasa ni, okey? Satu pesanan kat korang So dalam Seksyen 20(2) dia mengatakan bahawa mana-mana orang yang beragama Islam makan secara terbuka ketika bulan Ramadan di tempat awam telah melakukan satu kesalahan di bawah Seksyen 20 Enactment Jenayah Syariah Selangor dan dia boleh dihukum sama juga dengan denda sebanyak RM1,000 dan boleh dikenakan penjara tidak melebihi 6 bulan. Cumanya dekat sini dia tidak beri pengecualian. Sekiranya kalau kau uzur kau boleh makan secara terbuka, tak ada. Memang mana-mana orang Islam, okey? Mana-mana orang Islam kalau dalam bulan puasa ni, bulan Ramadan ini, tak kisahlah kau uzur ke, kau period ke, apa ke, kalau kau makan secara terbuka dan perkara tu telah dilaporkan kepada majlis agama, tak kisahlah kalau kau memang boleh makan bila kau uzur, memang diharuskan untuk makan bila kau uzur, untuk diharuskan untuk berbuka puasa ketika kau uzur, kau tetap boleh dikenakan tindakan sebab apa? Kau tak menghormati bulan puasa. Konteks dalam Seksyen 2 ni bukan pasal kau tak berpuasa, dia pasal tindakan kau yang tak menghormati bulan puasa. So bila kau tak boleh nak berpuasa, memang kau diberikan kebenaran untuk makan. Kau bolehlah makan tapi makanlah secara tersembunyi-sembunyi. Sebab apa? Ni ulama pun dah cakap kalau kau tidak boleh berpuasa sebabkan uzur ke apa, kau boleh makan tapi makan secara tersembunyi dan kau menghormati orang lain yang sedang berpuasa ni. Bukannya dengan pergi makan dekat depan orang, kau makan suka hati mak bapak kau, lepas tu kau cakap saya boleh makan depan orang sebab saya uzur. Waklu, benda tu bukan yang dituntut dalam agama. So untuk memudahkan benda ni, bagi aku kau makan secara tersembunyi, janganlah sebab ada orang sakit hati dan laporkan kau kepada majlis agama dan tak sia-sia kau kena pergi makan macam-macam hanya untuk bayar denda sebab kau tak berpuasa, sebab kau pergi makan secara terbuka di tempat awam ketika bulan Ramadan. Malu beb, benda tu akan memalukan diri kau dan akan meninggalkan kesan yang dalam jangka masa yang panjang lah. Trust me